Kau nak kisah benar kan? Ada satu filem daripada kisah benar yang baru keluarkan Netflix. Filem yang bertajuk Roofman. So, filem ni dia mengisahkan tentang seorang lelaki bekas tentera yang telah merompak lebih daripada 40 kedai. Dan dia dah ditangkap tapi dia lari daripada penjara dan menyorok dalam satu kedai Toys R Us. Selama dia menyorok tu tak ada orang sedar pun. Ada seorang lelaki yang duduk kat dalam Toys R Us, tidur kat situ. Sampailah satu hari, lelaki yang menyorok dalam Toys R Us tu boleh pula ternampak seorang staff dalam kedai tu. Dan dia mula jatuh cinta dengan perempuan tu. Yap, filem ni daripada kisah benar yang pernah berlaku. Dan di akhir cerita ni korang dapat tengok orang sebenar dan pengalaman orang-orang yang terlibat dengan insiden ni. Dan surprisingly ramai yang cakap lelaki ni, penjenayah ni, baik orangnya. Dia buat semua tu, pergi merompak, pergi mencuri semata-mata sebab anak dia, nak bagi makan dekat anak dia yang tersayang. Dan bila korang tengok cerita ni, korang dapat tengok lelaki ni, dia nak buat jenayah, dia nak buat sesuatu. Dia still fikir pasal mangsa tu. Takut mangsa tu kesejukan ke, terseksa ke. Dan filem ni adalah sentuh sikit-sikit part yang agak emotional. Tapi rata-rata aku boleh kata banyak part-part yang lebih ke arah komedi lah. Sebuah filem yang melucukan tapi ada juga part-part yang emotional. Dan yes, cerita ni baru keluar kat Netflix. Nombor 1 dekat Netflix sekarang. Filem yang bertajuk Roofman. So ya, macam biasa rating aku untuk filem ni korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi rating dan juga review untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So aku nak tanya korang yang dah tonton filem ni, sebab dah naik nombor 1 ni, mesti dah ramai orang tengok dah. Apa pendapat korang tentang filem Roofman? Cuba komen kat bawah. Nyaman.